YouTube mempunyai pelbagai kepentingan atau faedah bagi penggunanya, termasuklah untuk promosi, hiburan, pembelajaran dan menjana pendapatan. Selain itu, sistem algoritma YouTube berfungsi sebagai penyusunan konten serta memberi cadangan berdasarkan apa yang pengguna tonton. Ia bertujuan memberikan pengalaman menonton yang relevan dan menarik. YouTube juga menyediakan banyak peluang kepada pembuat video. Salah satunya ialah dapat membina komuniti sendiri dengan membership yang telah disediakan. Seterusnya, pengguna juga dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan memberikan komen serta dapat berkongsi video daripada YouTube ke media baru yang lain seperti WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Pengguna juga dapat memberi like dan subscribe terhadap konten di YouTube. Ala-ala ni, apa kata anda tekan butang subscribe dan loceng notifikasi di bawah video ini. Terima kasih.